Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang saya hormati Tuan Pengetua Barisan Guru-Guru daripada SMK Bukit Rambai, minta maaf. Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi. Bukan saya nak mengajar hari ini, tapi saya nak berkongsi tentang masalah penagihan dadah yang ada di sekeliling kita. Izinkan saya bergerak bebas. Okey, pelajar-pelajar sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa. Bukan saya nak mengajar macam cikgu, tapi saya nak berkongsi pengalaman saya sebagai pegawai agensi anti dadah kebangsaan. Cerita pasal dadah ni, kita tengok di mana-mana ada banyak masalah pasal dadah ni. Di luar sana, di dalam surat khabar, di televisyen, ada banyak isu dadah yang ada di sekeliling kita. Okey? Saya ada bawakan slide, tapi tak tahulah semua boleh tengok ke tidak. Yang boleh tengok, alhamdulillah. Yang depan, biasalah. Yang depan memang banyak dapat. Nanti yang belakang-belakang tu kena kongsi. Yang depan kena kongsi dengan yang belakang ilmu yang awak ada. Boleh? Boleh tak? Tak dengar pun? Boleh. Ya, okey, boleh. Bersuara. Saya nak bagi soalan nanti. Minta tolong jawab. Boleh? Baik. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, isu masalah penyalahgunaan dadah dan bahan di kalangan remaja menjadi satu isu yang hangat sekarang. Di dada-dada akhbar, di TV, kita tengok pemandu kenderaan berat ditangkap disebabkan oleh penyalahgunaan dadah. Okey, aksiden yang berlaku di luar disebabkan oleh orang ambil dadah. Ada banyak kesan dadah. Keluarga porak-peranda disebabkan oleh dadah. Anak kehilangan mak, anak tak ada bapa disebabkan oleh dadah. Ada anak yang membunuh mak dan bapa disebabkan oleh dadah juga. Kesan-kesan dadah ini amat buruk kepada kehidupan. Okey? Isu ini saja bukan saja isu di Malaysia, bukan saja isu di Melaka, tetapi isu international, global. Yang kita kena tangani sama-sama. Pelajar-pelajar kena sedar bahawa dadah ini satu benda yang sangat apa? Sangat bahaya. Asal girl saja yang jawab. Boy mana? Dadah sangat bahaya. Depannya belakang tak jawab pun. Dadah sangat bahaya. Girls, dadah bahaya. Boleh isap dadah tak? Okey, objektif saya datang di sini adalah untuk memberi pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan dadah dan juga bahaya dan juga bahan kepada remaja. Kalau dulu ADK ni dia hanya tangkap orang ambil dadah saja. Tangkap dan juga bagi rawatan kepada mana-mana penyalahguna dadah. Tetapi Akta 2024 yang telah dipinda, ADK membenarkan untuk merawat penyalahguna dadah dan juga penyalahguna bahan. Kalau kata bahan ni, apa yang dimasukkan dengan bahan? Bahan ni cuma termasuklah arak, lagi ketum. Pernah dengar ketum? Arak, ketum, apa lagi? Syabu tu dadah. Lagi mushroom. My friend, saya terpikat dengan perkataan mushroom yang disebut.
juga penggunaan mushroom dalam vape. Mushroom dalam vape juga. Pelajar-pelajar sekalian, mushroom yang ada dalam vape itu boleh menyebabkan kita ketagih, boleh menyebabkan masalah mental dalam otak kita. Jadi sekiranya pengambilan mushroom ini tak dapat dikekang, tak dapat dikawal, bolehlah berhubung dengan ADK untuk dapatkan rawatan. Termasuklah mushroom, ketum, gam dan juga dadah, pil guda, dadah, ganja tu semua kita boleh rawat. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kawasan kita ni adalah kawasan yang berdekatan dengan kawasan Sungai Udang, betul? Dan juga kawasan Tanjung Peling, betul? 2024 Tanjung Keling ADK isytiharkan sebagai kawasan berisiko tinggi dadah. Tanjung Keling, kawasan berisiko tinggi dadah, di mana tangkapan aduan di dalam Tanjung Keling itu, di kawasan Tanjung Keling sangat tinggi. Kenapa boleh berlaku? Kenapa boleh berlaku macam itu? Sebab terdapat banyak aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan tersebut. Pada tahun 2021, kawasan Kerubung merupakan satu kawasan berisiko tinggi, di mana tangkapan banyak di sana. Disebabkan oleh apa? Sebab zaman dulu dekat Kerubung itu ada kawasan pembuangan sampah. Bila ada kawasan pembuangan sampah, maka penagih-penagih dadah banyak berkumpul di sana. Tetapi sekarang ini kawasan itu telah berpindah di Sungai Udang. Okey, kawasan pembuangan sampah sekarang berpindah di Sungai Udang, dan risiko di Sungai Udang ini sekarang tinggi. Tangkapan di Sungai Udang ini sekarang tinggi. Jadi kawasan di sekeliling kita sekarang ini adalah kawasan yang berisiko. Sebab itulah saya dijemput untuk berkongsi maklumat tentang bahaya dadah kepada pelajar-pelajar sekalian. Kalau kita tengok statistik dekat depan ni, ada kawasan yang tinggi tangkapan dia ialah Paya Rumput. Ini kawasan lama. Terdapatnya kawasan Kerubung di kawasan itu. Dan sekarang kita tengok Tanjung Keling dan juga Sungai Udang sudah meningkat dia punya kadar tangkapan. Disebabkan oleh terdapatnya banyak aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, kita kena sedar bahawa penagih-penagih dadah ada ramai di sekeliling kita. Kalau kita tak ingat, kalau kita tak tahu bahawa dadah ini bahaya, kalau kita tak jaga diri kita sendiri, maka kita boleh terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah. Okey? Statistik yang seterusnya, kita tengok golongan mana yang ramai. Golongan yang paling ramai adalah golongan belia pada usia 19 hingga 39 tahun. Di mana golongan ini adalah golongan yang produktif, macam pelajar-pelajar sekalian. Golongan yang memerlukan tenaga, sedang belajar, dan golongan-golongan ini yang menjadi sasaran kepada pengedar dadah untuk dia meluaskan empire dia menagih dadah. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, walaupun kita tengok kat sini statistik seterusnya ada statistik pekerjaan, di mana dalam statistik ini juga kita dapati ada di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar yang menggunakan dadah. Yang menggunakan dadah. Okey. Dan seterusnya kita tengok trend dadah. Tadi saya dengar kawan-kawan awak ada share dengan saya contoh-contoh dadah. Cuba sebut sekali lagi contoh dadah. Syabu, tuk, batu, ganja, heroin, apa lagi? Metafetamin. Dan juga sekarang ada satu bahan baru kita panggil New Psychotic Substance, NPS, New Psychotic Substance, di mana mushroom itu terdapat
terletak di dalam kumpulan new psychotic substance. Dadah-dadah ini boleh dirawat. Siapa yang ada masalah dengan penagihan dadah, contohnya dekat rumah kita ada antara ahli keluarga kita yang menggunakan dadah, ataupun ada di antara komuniti kita, jiran-jiran kita yang menggunakan dadah. Masalah penagih dadah ini boleh kita bantu untuk dirawat. Jadi kita jangan biarkan. Kita boleh bantu dia untuk dapatkan rawatan pemulihan dadah. Boleh adukan kepada agensi anti dadah, polis ataupun pegawai ataupun cikgu-cikgu awak di sekolah. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar, dadah yang sering digunakan di kawasan Melaka ini adalah dadah jenis metafetamin. Ini pengalaman saya bila saya buat operasi tangkapan. Operasi tangkapan, kalau 10 saya tangkap, 9 daripadanya adalah pengguna metafetamin ataupun syabu. Ini adalah dadah yang selalu digunakan oleh penagih-penagih di Melaka. Jadi kena berhati-hati. Okey, lepas ni mungkin boleh jemput lagi ADK datang dengan pameran. Kita boleh tunjukkan apa contoh-contoh peralatan mereka yang menjadi yang salah kepada undang-undang, untuk kita dapatkan aduan daripada pelajar-pelajar sekalian. Okey, kita tengok di surat khabar. Mat Gian ditahan curi gitar. Ini kes baru bulan 11. Di mana penyalahguna dadah ni dia memerlukan duit yang segera. Penyalahguna dadah ni dia perlukan duit yang segera sebab dia nak beli dadah dengan kuantiti yang diperlukan. Kalau dia tak dapat dadah, degian badan dia sakit, dia tak boleh bekerja, jadi dia perlukan dadah dengan segera. Apa yang dia buat ialah dia akan ambil barang orang untuk dijual. Okey, macam mana kita nak tahu ada di kalangan kawan-kawan kita yang ambil dadah? Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama kita dapati biasanya dia akan ponteng. Dia akan ponteng. Kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang selalu tak ada, mana pergi ponteng. Ada kemungkinan dia ada masalah dengan penyalahgunaan dadah. Sebab apa dia ponteng? Sebab dadah ni degian. Jadi bila degian, dia akan sakit badan. Dia tak boleh datang sekolah, dia tak boleh datang kerja. Sebab itu dia ponteng daripada sekolah ataupun ponteng daripada kerja. Yang kedua, kita akan dapati prestasi pendidikan dia turun. Dulu dia pelajar yang cemerlang, tapi bila dia menggunakan dadah, dia punya prestasi dia menurun. Aktiviti sukan dia tak nak ikuti, co-curriculum dia tak nak ikuti. Okey, kerja sekolah dia tak nak buat. Kita nampak kat situ itu adalah salah satu sebahagian daripada indikator seseorang itu ada masalah dengan penggunaan dadah. Masalah kesihatan, sering ponteng, hospital, dapatkan MC, mengalami kemalangan. Sebab orang yang ambil dadah ini dia tak conscious. Dia punya otak dia tak boleh fikir macam orang normal. Jadi bila dia tak boleh fikir macam orang normal, dia akan dapat kemalangan. Naik motor ambil dadah, bawa kenderaan ambil dadah. Okey, dia akan dapat kemalangan. Baik. Dan juga salah guna disiplin, mencuri, ambil barang orang, peras ugut. Itu tanda-tanda dia ada masalah dengan dadah. Pelajar-pelajar sekalian, kalau ada di antara kalangan kita yang mengguna dadah, dia bukan saja merosakkan diri orang yang ambil dadah saja, tetapi dalam masa yang sama dia akan menyebabkan kawan-kawan yang lain juga berisiko. Sebab apa? Sebab orang ambil dadah ni dia punya emosi dia tak stabil. Dia suka marah-marah, dia suka cari gaduh. Tengok ada tak kawan-kawan yang suka cari gaduh? Ada kan? Cuba kita tengok. Cuba kita selidik dia. Suka cari gaduh? Tak ada. Kita cuba selidik kawan-kawan kita yang suka cari gaduh. Ada kemungkinan dia ada masalah dengan dadah, vape ataupun rokok. Okey, kita tengok kenapa remaja suka mengambil dadah. Ada banyak isu.
Tapi isu yang paling banyak ni, kebanyakannya bila saya tanya tangkapan dibuat ataupun aduan daripada ibu bapa, bila kita buat temuduga, kita dapati kebanyakan mereka menyatakan bahawa mereka menggunakan dadah disebabkan oleh apa? Rakan sebaya. Disebabkan oleh rakan sebaya. Sebab itu pelajar-pelajar, kita kena pilih rakan-rakan kita. Kena pilih rakan-rakan yang baik. Mak bapak kita kenal kawan-kawan kita. Mak bapak kita kenal ibu bapa kawan-kawan kita ini. Ibu bapa dia juga orang-orang yang baik. Kalau kita tak pandai pilih kawan, kita salah pilih kawan, maka kita boleh terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Jauh daripada tu, mungkin kita mula dengan isap rokok. Ada yang isap rokok? Ada? Yang belakang sana tu ada tak yang isap rokok? Yang isap vape angkat tangan. Ada? Tak ada, Alhamdulillah. Saya harap sekolah ni tak ada yang isap vape. Tak ada yang isap rokok. Ada Ada, sila adukan pada cikgu awak. Okay, pelajar-pelajar sekalian, ini dadah. Saya kenalkan sedikit kenapa dadah ini bahaya. Kenapa dadah ini kita tak boleh ambil. Yang pertama, disebabkan oleh dadah ini menyebabkan ketagihan. Orang yang isap dadah, dia tak boleh pergi sekolah. Sebab bila dia ketagih, badan sakit, otak sakit, sendi-sendi sakit, saraf sakit. Jadi bila dia dalam keadaan ketagihan ini, dia tak nak duduk. Dia tak nak duduk dengan kawan-kawan. Dia tak nak pergi sekolah. Apa yang dia nak berehat di rumah. Sebab itulah penagih dadah ini kita panggil dia sebagai antisosial. Dia tak suka berkawan. Okey? Yang kedua, kesihatan dia merosot. Kadang-kadang penagih dadah ini ada yang mengalami penyakit-penyakit kronik, HIV, hepatitis B, ada penyakit TB. Itu penyakit-penyakit yang kita tak nak. Dan yang ketiga, dia ada masalah mental. Pelajar-pelajar sekalian, selain daripada itu, kesan daripada penyalahgunaan dadah ini, dia boleh menyebabkan kesan pada kita punya saraf pusat. Yang ambil subjek sains tu, dia tahulah saraf pusat macam mana. Kesan dia, dadah ini dia akan efek pada kita punya saraf pusat. Baik. Okey. Tadi saya dah terangkan kan, apakah jenis dadah yang menjadi pilihan utama pengguna dadah di Melaka? Syabu. Saya ada hadiah sikit. Dadah jenis yang kedua, selain daripada syabu, mushroom salah, pil salah, pedem salah, ketum salah, metafetamin salah, ganja salah, estatin salah, heroin. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, saya nampak pelajar lelaki lebih faham, lebih tahu tentang dadah ni. Ini indikator lain macam. Cikgu-cikgu minta tolong gelet. Tapi baiknya apa? Baiknya memang pelajar lelaki memang proaktif. Okey? Dia tahu tentang bahaya dadah sebenarnya. Girls, apa cerita? Macam mana? Boleh jawab? Okey, lepas ni ada soalan untuk girls. Okey? Okey, ini adalah dadah jenis stimulan. Ataupun dalam stimulan ini ada banyak jenis dadah dalam dia. Kumpulan utama dia stimulan, iaitu dadah jenis syabu juga terletak di bawah jenis stimulan. Okey? Orang yang ambil syabu ni, kenapa dia ambil syabu? Sebab dia rasa dia nak kuat. Padahal Allah dah bagi kita punya badan ini sangat kuat. Allah dah bagi badan kita sangat kuat. Tak perlu ambil dadah. Kita memang dah cukup kuat saja. Kita memang dah cukup kuat. Macam mana kita nak buktikan kita kuat? Sebenarnya kita nak tengok siapa di kalangan kita yang kuat. Dia ada indikator dia. Okey, saya tanya.
Siapa yang bangun pagi pukul 5? Pukul 5 pagi. Saya tengok pelajar lelaki banyak yang bangun pukul 5 pagi lah. Okey, turun tangan. Sebenarnya kalau kita nak tengok orang tu kuat kat tuan, dia boleh bangun awal. Pukul 5 dia boleh bangun awal, uruskan diri dia. Okey, dia solat tahajud, dia sembahyang subuh, dia mandi, dia pergi sekolah. Itu indikator orang yang kuat. Orang yang kuat bukan dia boleh angkat besi, bukan dia boleh angkat batu, bukan. Tapi dia boleh kawal nafsu dia. Dia boleh kawal keinginan dia untuk tidur. Itu orang yang kuat. Maknanya belajar sekolah ni, sekali lagi angkat tangan. Siapa yang boleh bangun pukul 5 angkat tangan? Ramai lah. Bagus lah. Okey, turun tangan. Maknanya belajar sekolah ni ramai yang kuat. Dia boleh kawal nafsu keinginan dia untuk tidur. Baik. Dalam masa yang sama, awak boleh kawal nafsu keinginan untuk tidak mengguna rokok, vape dan juga apa? Dadah. Okey, stimulan ni saya masuk lagi. Bahan-bahan stimulan ini kebanyakannya dia memberi kesan kepada otak kita, di mana orang yang mengambil bahan stimulan ini menyebabkan dia, kesan dia jangka masa panjang, menyebabkan masalah mental. Masalah mental, bipolar, diagnosis, apa lagi, skizofrenia. Dalam arti kata orang kampung jadi gila. Tetapi gila disebabkan dadah ini dia tak sama dengan gila sedari lahir. Sebab gila disebabkan dadah ini dia boleh dirawat dengan cara makan ubat. Baik. Pelajar perempuan, tadi saya ada sebut contoh-contoh gila. Ada tak yang ingat apa contoh-contoh dia? Baru je saya sebut. Apa? Bipolar, ikatan kuat. Okey, bipolar. Lagi ada lagi tak? Bipolar. Apa? Ada lagi? Tak ada. Okey. Saya sambung. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang ni masalah stimulan ni, ada jenis stimulan ni, bila digunakan dekat Melaka ni, saya dapati kebanyakan yang saya tangkap, khususnya orang-orang yang dah berusia 39 tahun, dia mula cakap sendiri. Halusinasi. Kau ni tidur ke bang? Selalu lagi? Masih? Dia mengalami halusinasi. Terima kasih. Boleh terangkan pada saya tak halusinasi itu macam mana? Siapa boleh terangkan kat saya? Halusinasi. Girls, cakap apa? Ngawas. Orang yang berhalusinasi ni dia cakap sendiri. Bagi kawan awak. Pelajar-pelajar, ada tak di kalangan ahli keluarga kita ataupun komuniti kita yang kita tengok, kenapa dia cakap sendiri? Ada tak? Pernah jumpa tak? Pernah? Tak pernah? Pernah ke tak pernah? Tapi ada tak? Ada. Kalau kita tengok tapi bukan dia berzikir tu. Ada juga orang cakap sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tak? Ada yang itu dia bukan halusinasi. Itu bukan halusinasi. Tapi ni dia cakap sendiri. Dia cakap, apa khabar? Sihat? Sihat. Awak dah makan? Dah, saya dah makan. Dia pernah cakap sendiri. Itu disebabkan oleh masalah mungkin pengambilan dadah. Lebih-lebih lagi kesan pada usia muda. Kesan pada usia muda dia ambil gam. Kemudian dewasa sikit dia ambil metafetamin ataupun ais. Maka kesan dia lebih cepat. Mana-mana yang ada pengalaman ambil gam, minta tolong berhenti daripada ambil metafetamin. Sebab kesan untuk mendapat bipolar diagnosis lebih cepat. Okey. Dadah yang seterusnya adalah dadah jenis opiat. Ini dadah jenis yang agak bahaya. Dadah tradisional yang menyebabkan orang mengalami masalah HIV, hepatitis dan juga masalah TB. Dan seterusnya ganja.
Ini jarang berlaku dekat Melaka, tapi masih ada lagi. Orang ganja ni kita senang tengok, dia jadi lembab. Dia jadi lembab, dia jadi lungu, dia jadi lemah otak. Itu kesan ganja. Dan juga beberapa dadah jenis yang lain. Hallucinogen, inhaler, depression dan juga neuropsychotic action, neuropsychotic substance. Okey, belajar sekalian. Okey, kita masuk bab yang lain. Kita dah settle bab dadah. Sekarang saya nak tunjukkan awak tentang benda ini. Agak-agak kenal tak? Kenal? Apakah ini? Vape. Okey, ini adalah vape. Selain daripada vape, apa lagi kita kenal dengan nama apa? Rokok elektronik. Selain daripada rokok elektronik, vape pot. Okey, itu dia punya significant number, significant dia punya term dia. Pot, vape ataupun rokok elektronik. Baik. Maknanya dah tahu Baca perempuan ada lah hisap vape. Sembarangan. Saya nak bagi ni. Hisap vape. Ada? Hisap vape. Hisap vape. Okey, nak ada vape. Okey. Okey, apa itu vape dan rokok? Okey, rokok ni adalah rokok elektronik. Tahun 2020 kita mengalami apa? COVID. 2019 vape ini mula diperkenalkan di Malaysia. Di Johor, vape haram. Saya orang Johor, saya tak hisap vape. Saya JDT, saya tak hisap vape. Okey, InsyaAllah di Melaka akan berlaku macam ini juga. Vape diharamkan. Okey, 2019 vape diperkenalkan di Malaysia dengan satu alasan. Alasan ni apa? Orang hisap vape boleh berhenti merokok. Pandai. Alasan ni orang hisap vape boleh berhenti merokok. Pelajar-pelajar sekalian, kajian di luar negara, sebenarnya vape ni di luar negara dah mula lebih awal. Dan banyak kajian saintifik yang dilakukan di luar negara mendapati bahawa vape yang digunakan bukan boleh menyebabkan orang berhenti daripada menggunakan rokok. Ayah hisap rokok tak? Hisap. Ayah hisap vape tak? Wow. Hisap lah. Ayah hisap rokok, ayah hisap vape. Cuba tanya ayah kenapa hisap vape? Trend. Ayah hisap vape sebab trend. Okay, aku hisap vape sebab aku nak berhenti rokok. Last vape pun jalan, rokok pun jalan. Betul. Rokok pun tak boleh berhenti, vape pun tak boleh berhenti. Sebab itu dah kajian. Kajian di luar negara menunjukkan bahawa itu benda yang betul. Nak berhenti rokok, jangan ambil vape. Sebab dalam vape juga ada nikotin, menyebabkan orang ketagihan kepada nikotin. Baik. Kajian yang dilakukan seterusnya di luar negara menunjukkan juga bahawa vape yang digunakan oleh remaja menjadi pintu masuk permulaan seorang remaja itu mula menggunakan rokok, mula menghisap rokok. Remaja guna vape, hisap, keluar asap kan? Betul. Sebab dia nak trend, kawan-kawan hisap, keluar asap. Dia nak ikut trend juga, keluar asap, hisap vape. Tapi sebenarnya menggunakan vape itu menyebabkan kita mula belajar untuk menghisap rokok. Sebab itulah kena berhenti vape, jangan hisap vape. Sebab dalam vape ada nikotin yang boleh menyebabkan kita bergantung dengan vape. Okey? Ni bukan vape Saya tak hisap vape. Itu apa? Ni pointer. Okey. Sekarang vape ada banyak, macam-macam bentuk ada. Dan cikgu-cikgu sekolah dah tahu memang ada macam-macam bentuk. Awak nak tak boleh sembunyi, kita tahu. Okey? Dan juga kajian menunjukkan bahawa apabila remaja mula menggunakan rokok, belajar menggunakan vape, maka dia berisiko untuk mula menggunakan dadah.
Ganja. Sebab itu adalah pintu permulaan memperkenalkan diri dengan masalah dadah. Sesuailah kita kena berhenti daripada menggunakan vape, menggunakan rokok dan juga menggunakan dadah. Baik. Ni tengok. Boy, awak nampak tak gambar dekat depan tu? Nampak kan? Barulah suara awak. Apa yang awak nampak? Orang hisap, perempuan hisap vape. Girls, awak tengok, bukan saja boys tau, tapi ada kawan-kawan kita yang liar di luar hisap vape. Nak tak awak jadi macam dia? Karena boys, saya tanya boys ni, awak nak tak girls awak hisap vape? Tak nak kan? Girls dengar tak? Dengar? Boys awak tak nak awak hisap vape. So, jangan hisap vape. Jadi muslimah sejati. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Okey, saya tanya girls pula. Girls, dengar tak? Girls yang ada depan saya ni, awak suka tak boys awak ni hisap vape? Tak nak. Boys kau dengar tak boys? Dengar? Girls sekolah ni dia tak suka boys yang hisap vape. Girls, kalau dia hisap rokok macam mana? Awak suka dia hisap rokok? Tak suka sebab apa? Sebab rokok bau, betul tak? Hisap rokok ni bau busuk. Busuk tak? Busuk dia orang tak skill kau hisap rokok. Lain, saya daripada bau busuk. Paru-paru hitam. Dia tak suka orang boys yang paru-paru hitam. So jangan hisap. Jangan hisap apa? Jangan hisap. Hisap rokok Hisap apa tak? Jangan hisap rokok dan jangan hisap vape. Hisap dah satu lagi. Jangan hisap dah. Next. Okey, dia ada kaitan sebenarnya. Vape, rokok dan dadah ni dia ada kaitan. Di mana vape dan rokok ni adalah pintu utama untuk kita mula kenal dengan dadah. 90% orang yang isap rokok dan juga vape, dia akan kenal dengan dadah. Itu punca risiko dia. Okey? Ini bukan main-main, bukan saya cakap, ni adalah kajian daripada luar negara dan di dalam Malaysia. Okey? Ni surat khabar dah keluar. Vape adalah menjadi punca utama seseorang itu boleh terjebak dengan masalah penagihan dadah. Tulisan tu boleh baca tapi kecil sangat. Okey? Next. Ni satu lagi. Sebelum saya mengakhiri, kita masuk tajuk yang ketiga. Ketum. Cuba tengok bekal air. Ada tak yang bawa bekal air ketum? Ada tak? Tak ada kan? Okey. Boleh tak ambil ketum? Pelajar-pelajar sekalian, ADK pada tahun 2024 kita telah buat pindaan tentang akta dadah, di mana kita masukkan ketum ini di bawah salah satu bahan terlarang dan boleh diambil tindakan sekiranya minum ketum. Bapa ada isap ketum? Ketum ada? Balik ni kau cakap dengan bapa ke abang, jangan isap ketum, nanti ADK datang ambil. Okey? Cakap dengan bapa jangan isap ketum. Kadang-kadang saya cakap tak laku, dia kena anak dia cakap boleh lagi. Okey? Baik. Sebab apa dalam ketum ini dia ada satu bahan bernama mitraginin. Mitraginin inilah yang menyebabkan seorang itu mula ketagihan dengan ketum. Bahan tu apa nama dia? Mitraginin. Baik. Okey. Kalau nak tahu daun ketum ada dekat rumah ke tidak, ada macam ini bentuk dia. Dia ada dua, satu urat merah, satu urat hijau. Mana yang power? Merah. Salah. Yang power kita jangan ambil. Kalau kita nak power, kita jangan ambil ketum. Merah jangan ambil, hijau pun jangan ambil. Memang semula jadi Allah jadikan kita memang dah power. Tak payahlah sibuk-sibuk nak ambil ketum ke apa, tak payah. Boleh? Baik. Okey. Baik. Raja girls, saya nak tanya awak. Bahan yang ada dalam ketum apa dia? Apa?
Mitra janin. Baik. Lelaki pula. Belajar-belajar sekalian, nampak tak gambar ke depan? Kenapa ADK risau sangat mak bapak kita ambil ketum? Sebab itulah, sebab gambar ke depan tu. Kita dapati bila kita tangkap ketum yang digunakan, ketum yang dijual di pasaran di sekeliling kita ini, ketum yang salah. Bila kita buka periuk dia, kita jumpa macam-macam barang. Jumpa ubat nyamuk, jumpa Mountain Dew, jumpa serai, jumpa Coca-Cola, jumpa ubat batuk, jumpa amfetamin dalam tu cola. Bila kita urin orang yang menggunakan ketum, dia kata saya tak isah dadah cik, saya ambil ketum saja. Tapi bila kita urin, kita dapati dadah naik. Ada amfetamin, ada metafetamin dalam tu. Jangan beli ketum dekat luar-luar. Sebab ketum dekat luar tu ada dadah. Dia campur dadah supaya kita bergantung, supaya kita tak boleh berhenti beli dengan dia. Faham? Itu bahaya. Anak-anak sekalian, pelajar-pelajar, nenek-nenek kita dulu dekat luar ambil ketum untuk kesihatan. Untuk potong kencing manis, untuk potong darah tinggi. Tapi cara penyediaan dia lain. Zaman dulu nenek-nenek kita ambil ketum, dia proses dulu. Tak macam sekarang, orang masuk dengan akar-akar sekali, dengan daun-daun sekali. Salah. Sebab dalam daun, dalam akar tu ada mitra janin. Senyum dia, pandai dia. Okey. Ingat dah ni saya cakap ni? Alhamdulillah. Okey, kita masuk topik yang seterusnya. 2024 apabila akta dadah ini kita gubal, kita buat balik, kita betulkan, kita ada 3 benda yang kita bincangkan, iaitu penyalahguna, pengguna dan juga penagih. Di mana ketiga-tiga ni kita boleh bagi rawatan penagihan dadah. Zaman dulu kalau ada masalah dengan dadah, orang biasa simpan dekat rumah. Ada anak, ada abang, ada adik yang isap dadah, mak bapak tak bagi dia keluar rumah sebab malu dengan jiran-jiran. Menyebabkan ahli keluarga kita tu semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk. Tetapi sekarang ini ADK dah buka. Siapa yang nak dapatkan rawatan secara sukarela, boleh datang dekat ADK. Tak jauh, dekat MITC saja. Boleh datang. Awak nak datang? Siapa-siapa yang ada masalah ketagihan, sama ada diri sendiri ataupun orang yang ada dekat rumah dia, dia boleh dapatkan nasihat daripada ADK untuk dapatkan merawatan secara sukarela. Kita buka sekarang. Kalau secara sukarela ni, contohnya saya dapat pelajar daripada Politek, tak saya tak boleh cakap Politek, tak ada, UiTM pun ada. Dan bila kita rawat dengan dia, insyaAllah kita akan off record. Dia tak ada record dalam mana-mana sistem. Jadi masa depan mereka terjamin untuk dia menjadi penjawat awam, untuk dia bekerja di sektor-sektor swasta. Dia tidak akan ganggu rekod jenayah. Tapi yang penting dia kena datang hadir secara sukarela. Boleh? Boleh. Baik. Okey, ini penyalahguna, pengguna dadah. Kadang-kadang kita terikat ikut dengan kawan-kawan. Kadang-kadang ada kawan-kawan ajak pergi clubbing, cubalah. Aku dah ada barang baru ni, cubalah. Sekali cuba kita merana, dan juga kita boleh bagi rawatan untuk orang yang baru mula-mula mencuba ini. Okey? Ini hantar baru. Okey. Dan ini adalah nombor telefon. Ni akhir, di akhir ceramah saya nak sharekan nombor telefon. Okey, keluarkan pensel dengan pensel dengan kertas. Ingat nombor telefon ni, semua orang kena ingat. Okey. Okey, nombor telefon saya. Kalau anda sunyi, anda keseorangan, nak dapatkan khidmat nasihat tentang penyalahgunaan dadah, boleh telefon 019
019-626-2233 019-626-2233. Okey, dapat? Okey, jadi sebarang masalah penyalahgunaan dada, tak kira lah jiran kita, ahli keluarga kita, diri kita sendiri, boleh hubungi nombor ini untuk mendapatkan khidmat nasihat dulu. Nanti dia akan suggest awak untuk dapatkan rawatan di mana. Okey, itu saja daripada saya buat kali ini. InsyaAllah ada masa di lain waktu saya akan datang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tak apa, simpan dulu. Boleh WhatsApp. Boleh? Boleh WhatsApp nombor ni. Nanti saya akan reply. Boleh? Okey, itu saja. Terima kasih. Untuk menjauhkan diri dari dalam pada tiap masa memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamalkan cara hidup sihat dan singkat, menyediakan diri untuk mengisi keperluan kawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dana. Terima kasih. Sekali tadi. Salah lagi. Okey, terima kasih. Okey, boleh. Okey, boleh.